Jom teman saya buat sup kosong simple edisi Ramadan. Masukkan air secukupnya. Masukkan halia dan bawang putih yang telah diketuk. Masukkan akar daun sup, tiup ayam. Masukkan serbuk lada sulah. Resepi penuh di caption bawah deh. Kacau sebati. Next, masukkan paste perencah sup daging dan tulang. Masuk satu pack deh. Masa ni juga masuk garam dan gula. Lupa pula nak rakam. Kacau sampai sebati. Masa ni tak buka api lagi deh. Nak apok sebati tu bolehlah buka api. Sepi ni boleh juga kita makan dengan air goreng, telur goreng. Lalu kita makan kat kedai ada menu set bajet. Inilah menu dia, sup kosong telur dadar dengan nasi kosong. Sup kosong ni memang kombinasi yang sangat sesuai dengan menu-menu masakan yang lain. Masak selama 30 minit dah. Selepas 30 minit, masukkan daun bawang dan bawang goreng. Okey, siap. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.